Dan sebenarnya orang yang bertanya soalan ni orang yang sangat bagus. Sebab dia nak berdamping dengan Al-Quran tapi dia macam keliru. Mana satu? Saya katakan macam ni, aktiviti kita dengan Al-Quran, aktiviti seumur hidup. Kualiti, kuantiti. Dalam bulan Ramadan, antara sunnahnya khatam lah. Sebab dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi didatangi oleh Jibril, Nabi akan buat semakan tahunan. Masuk berdasarkan hadis tu, Ramadan, khatam. Katakanlah bulan biasa, kita mungkin 6 bulan sekali khatam. Dalam bulan Ramadan, kita pulun yang kuantiti tu, kita khatam. Tetapi yang tadabbur, kalau tanya saya kata kekalkan seperti bulan-bulan lain. Contoh kita kata dalam kehidupan seharian, kita dah buat jadual. Okey, lepas maghrib, kuantiti. Baca setengah juzuk. Cuma dalam bulan Ramadan yang tu setengah juzuk naik jadi sejuzuk. Tapi yang tadabbur ni, yang ni kita teruskan sebelum Ramadan, dalam Ramadan dan seterusnya. Jadi kita tak tercicir. Dan sebenarnya tadabbur ni dia sangat luar biasa sebab yang mengubah sahabat Nabi bukan sekadar kuantiti tapi kualiti. Yang malang kita terlalu asyik dengan tajwid, khatam-khatam, kita tak ada masa untuk interaksi secara kualiti. Kita mungkin banyak khatam Al-Quran, kita juga mungkin banyak mengumpat. Banyak buruk sangka dan akhlak buruk. Keseimbangan tu perlu ada. Percaya cakap saya, kalau kita buat interaksi secara kualiti dan kuantiti tadi tu, kualiti tak tahu sekali, kita baca 5 ayat, kita reflect pada diri kita, selepas 6 bulan kita boleh rasa perbezaan dia. Itu kelebihan tadabbur ataupun interaksi secara kualiti yang saya sebutkan tadi. Jadi dua-dua ni, balik pada soalan kita, dua-dua kena bergerak seiring. Cuma dalam bulan Ramadan, kuantiti tambah, tadabbur pun tambah sikit. Jangan kita tengok sebulan Ramadan kena tadabbur 30 juzuk. Itu menyebabkan kita resah lah. Resah.